So kisah ke-6 ni adalah berkaitan dengan bukanlah kita fokus kepada kisah Ashabul Kahfi semata-mata, Ustaz. Sebab biasanya kalau kita pergi kepada kisah Ashabul Kahfi ni hanya fokus kepada Ashabul Kahf, Kita fokus pada kisah pemuda iaitu lah. fitiah lah, Fitiah. pemuda. Tapi kali ni kita fokus kepada satu lagi makhluk yang ada bersama dengan Ashabul Kahfi sampai orang tertanya-tanya, sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum, iaitu anjingnya. Okey. Mungkin antara kisah anjing ini, antara ayat yang menarik adalah pada ayat 18, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Anjing ni bukanlah tak ada tujuan ataupun tak ada dia punya sumbangan kepada pemuda Al-Kahfi, tetapi anjing ni adalah antara orang yang menyebabkan orang tak nak pergi kat gua tu kan. Betul. Cara Allah selamatkan dia lah. Takutnya bila orang nampak tu, yang pertama nampak pemuda Al-Kahfi macam bangun dan sebagainya lah. Yang kedua nampak anjing pula. Dan kita kalau kita tengok anjing mesti takut kan. So bagi Ana, kisah ni antara benda yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi dengan anjing ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar boleh menyelamatkan kita daripada sesuatu yang bahaya, tetapi Allah memberikan asbab pada waktu yang sama. Allah memberikan asbab. Allah memberikan asbab. Salah satunya boleh jadi perkara itu kita tak hargai, tapi benda tu yang menyelamatkan kita. So banyak perkara lah Ustaz. Contohnya Al-Quran paling dekat dengan kita, tapi kita tak tahu benda tu boleh menyelamatkan kita. Ramai orang di rumah ataupun rak-raknya ada Al-Quran, tetapi tidak pernah membacanya, sedangkan Al-Quran merupakan kitab yang akan menyelamatkan kita seperti mana anjing membantu Ashabul Kahfi, begitu juga dalam rumah kita dah ada sesuatu yang boleh menyelamatkan kita sebenarnya, asbab Ustaz. Tu antara benda yang Ana nampak salah satunya lah. Mungkin Ustaz boleh tambah poin yang menarik. Tak terfikir bagaimana kamu melihat anjing dengan pemuda Al-Kahfi ni. Anjing itu menjadi asbab untuk memberi perlindungan, menjadi salah satu asbab untuk pemuda Al-Kahfi bertujuh itu selamat. Dekat je anjing tu dengan diorang. Dan mungkin diorang bertujuh ni tak perasan bagaimana anjing tu macam tu. Sorry dah sound effect je. Macam mana anjing tu menganjing. Macam mana anjing tu bersuara. Sebab diorang tidur. Wah, saya sukalah. Tak terfikir pula kita ni tertidur sebenarnya. Hari Jumaat kita kena jaga. Betul. Sebab ada sesuatu yang akan memberikan kita perlindungan daripada bahaya. Bukan anjing lah. Tetapi alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Kitab Allah. Sebab tu banyak kali di dalam Al-Quran Allah sebut hadal Quran, hadal Quran, hadal Quran. Tak cukup dengan Al-Quran. Isim isyarah lil qarib digunakan. Nak katanya depan mata kamu ni ada penyelamat, ada pelindung. Tapi macam mana kamu boleh tertidur tak perasan? Okey. Faktanya ini kita seronok sangat tadabbur Al-Quran bila dapat pimpinan daripada para ulama seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan Mi punya point kadang-kadang point yang sebenarnya best gila. Dan rupanya apa yang anda temui selari dengan apa yang sarjana temui. Kadang-kadang kita rasa itu penemuan yang subhanallah, kita tak sangka Allah ilhamkan kepada kita. Tapi bila kita belik pula karya-karya yang bersifat kajian, orang sebelum aku dah ada chemistry dengan aku, tak sangka dia fikir macam tu juga. Kerap berlaku pada anak macam tu, Mi. Subhanallah. Subhanallah. Orang kata buah daripada Quran ni la maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'ah. Dia tak pernah bila awak petik dia dah tak ada. Rupanya masa kita petik hari ni, orang dulu dah petik dah. Dah lama dah kan. Dan Allah tak pernah bila orang dulu petik, kita tak petik dah. Sebab dah didominasi oleh orang dulu. Jadi tadi kita sembang pasal kera. Hari ni kita sembang pasal anjing. Okey, saya bagi contoh macam mana kita belajar tafsir dan tadabbur. What and why. Anjing itu mendepakan tangannya ke depan di pintu gua, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Jadi ini bukan posisi anjing tidur. Kalau anjing tidur ni dia posisi tak menakutkan. Bila posisi mendepakan tangan, anjing tu berada dalam keadaan jaga. Dan basit isim fa'il. Apa fungsi isim fa'il ni? Menunjukkan sesuatu yang memang betul-betul dia buat. Sabat. Tetap. Macam patung. Siapa berani nak datang gua bila anjing dalam keadaan bersiap sedia untuk menyerang?
Salah satu isu yang menarik yang Dr. Salah timbulkan, ini best ni bila ulama kita bantu kita tadabbur. Ulama bantu tafsir, ulama juga bantu tadabbur. Sebab kalau kita tadabbur kita je, dia dapat benda yang basic je lah kadang-kadang kan. Tapi kalau ulama bantu dengan kebahasaan, hanya dengan isim fa'il, menunjukkan kalau pemuda Al-Kahfi, Allah jaga diorang 300 tahun dengan sifat diorang tidur. Allah jaga anjing sekarang dengan sifat anjing tu basit. Lawan kepada tidur adalah bangun, jaga. Ha. Allah jaga pemuda Al-Kahfi dengan mereka tidur kerah-kerah. 300 tahun juga Allah jaga anjing bukan dalam bentuk anjing tidur. Tapi anjing tu jaga. Uish, macam mana? Pemuda Al-Kahfi Allah jaga dalam bentuk bergerak. Wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal. Allah jaga 300 tahun dengan pergerakan tubuh. Kita bincang tadi kulit kan. Kita bincang pasal, yalah kalau tak berlaku pergerakan, nanti akan menyebabkan kalau bedridden dia akan jadi bed sore lah. Bed sore lah. Jadi lenguh, bukan lenguh jadi kesan lah. Ada kesan lah sampai kepada tahap darah tak mengalir semua. Jadi orang pemuda Al-Kahfi dijaga dalam bentuk pergerakan kiri kanan. Anjing ni tak bergerak ni. Dibekukan kot dalam bahasa mudahnya. Tapi kekal bernyawa. Yang satu dalam gua, tak kena cahaya matahari. Yang satu lagi seko ni dekat luar gua, terdedah pada cahaya matahari. Mi nampak tak kontradik dua situasi? Tapi dua-dua dapat 300 tahun. Kita bila lalu ayat anjing ni, kita nak tanya warna apa tu? Katanya namanya ketumir. Ini contoh soalan-soalan yang saya rasa tak membantu kita lah untuk ambil pengajaran. Tapi kalau kita tanya soalan, kenapa? Kan saya sebut tadi, tadabbur adalah bertanya, mengapa Allah cerita anjing tu dalam keadaan bersedia untuk menyerang sesiapa saja yang datang kepada gua sepanjang 300 tahun. Ini menunjukkan bila awak berbakti kepada orang soleh, awak pun akan dapat apa yang orang soleh tu dapat. Subhanallah. Sepatutnya orang soleh tu je yang dapat kelebihan 300 tahun ataupun mendapat kelebihan pemeliharaan. Tapi kerana anjing binatang ni kekadang lebih baik daripada manusia. Bila dia berbakti kepada 7 orang ni, dengan dia dapat nama dalam Quran. Dia mendapat penyebutan nama sampai kita nak masuk syurga ni kalau boleh Allah. Kalau tak dipertemukan anjing tu pun, boleh tak tunjuk balik video anjing tu? Nak kenal anjing tu yang mana satu? Ni boleh tanya soalan, anjing tu warna apa, tapi biarlah sembang ni dekat syurga nanti. So, suhbatul akhyar, that's the point. Suhbatul akhyar wassalihin. Allah, tersentuh. Kita tak terfikir. Mukhalatatu as-sulaha wal awliya. Hidup ni kena berkawan dengan pemuda Al-Kahfi. Jadi saya kena anjing Ustaz? Bukan. Maksudnya, hina macam mana pun kita ni, sampai orang anjingkan kita, tetaplah ada follow. Kalau dalam bahasa media sosial ni, follow, mengaji, jangan malu. Pergi kepada majlis ilmu. Walaupun kita dianggap minority Ustaz kan, kita perlu dianggap minority kan, kita perlu sentiasa ada mindset macam tu lah. Betul. Dan dia berkaitan juga Ustaz, kalau kita nak dapatkan sedikit ataupun hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu berdamping dengan ahli-ahli Al-Quran. Betul. Kan. So itu antara benda yang sangat penting lah. Dan dalam Al-Mujadilah Allah hurai benda ni. Bila ada orang baru sampai, bagi tempat duduk. Idza tafassahu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Bagi ruang duduk. Sebab diorang ni umpama orang yang dulunya dihina ataupun terhina di sisi Tuhan, tapi mereka nak cari hidayah. Bagi diorang tempat duduk kat depan. Biar nampak Nabi SAW. Kadang nampak ulama' ni pun dah boleh rasa diri ni tersentuh. Hanya dengan melihat wajah orang percaya ni.